sekarang ni flashlight yang jenis slim design ni memang popular betul. Dan yang sekarang saya nak kongsikan dengan anda daripada Clarus pula, iaitu Clarus E5 Ultra. Okey, jenama Clarus ni saya rasa tak perlu saya perkenalkan lagi lah, anda semua dah kenal Cuma saya nak kata first saya pegang lampu ni saya sangat terkejut lah. Dia sangat ringan. Ringan betul tau. Beratnya hanya 70 gram sahaja. 70 gram Dan dia sangat nipis. Anda tengok saya bandingkan dengan jari saya, jari kelingking nipis je. Jadi saya rasa dia kalau kita nak jadikan sebagai headlamp, kalau kita lekat kat topi pun okey. Sebab dia ringan lah, sebab dia ringan. Okey, lampu ni saya zoom dekat sikit. Dia ada magnet kat belakang ni. Jadi boleh lekatkan mana-mana bukan besi untuk buat lampu kerja sesuai lah ni. Lepas tu dia ada 3 sumber lampu daripada lampu ni. Sumber cahaya. Yang pertama main light dekat depan ni. Yang kedua side light. Yang ketiga dia ada lampu merah kat tengah ni. Dan dia ada 3 warna juga, warna cahaya dia Yang pertama yang main light dia ni dia warna putih ataupun cool white. Yang side light dia ni dia warna neutral white. Okey, neutral white ni dia macam sedikit kekuning-kuningan sedikit. Dia tak ada kuning sangat, dia kuning sikit. Ataupun dengan kata mudah dia macam menyerupai cahaya matahari waktu siang. Jadi kalau yang ni dia sesuai untuk kalau kita nak tengok objek tu, warna sebenar objek tu. Sebab apa? Sebab warna dia menyerupai macam warna, cahaya matahari punya warna tu. Dia ada macam sedikit ada kuning-kuning sikit. Dan yang tengah ni warna merah lah. Okey, kemudian dia ada on off button kat sini dan dia ada lock button kat sini. Okey, saya zoom out jap. Dan dia datang dengan package macam ni, kotak dia. Dalam ni dia ada bagi manual dan juga kabel charging kabel type C. Dan saya tengok di pasaran di Shopee harganya dalam sekitar RM70. Okey. Dan jangan lupa kalau untuk cek Clarus punya barang, setakat saya tengok baru-baru ni belum ada di Shopee lagi. Mungkin tak lama lagi ada. Ini adalah Clarus mati tu keluaran Clarus yang baru, iaitu Clarus MT-07. Okey, kembali kepada flashlight. Okey, sekarang saya nak tunjukkan anda dia punya function dia. Okey, dia ada lock button kat sini. Dia ada 2 step lagi tengah dan juga depan. Okey, depan sekali ni adalah untuk main light. Okey, cara operasinya simple je. Saya tekan untuk hidup. Okey, bila saya tekan untuk ubah brightness dia pula. Okey, daripada low, medium, high, kembali kepada low balik. Kalau saya double klik, dia pergi kepada mode turbo. Kalau saya triple klik 3 kali, 1 2 3, dia pergi kepada mode strobe. Yang ni cahayanya putih cool white. Kemudian kalau saya slide ke tepi pula, okey, side light ni warna neutral white. Sedikit kekuning-kuningan sedikit. Dia tak kuning sangat, dia kuning sikit sahaja. Okey, sama juga kalau saya tekan untuk ubah brightness dia. Okey, dia daripada low, dia medium, dia pergi ke high, lepas tu tekan lagi dia pergi ke turbo. Dia kembali kepada low balik. Dan kalau saya double klik, dia pergi ke cahaya merah. Okey, merah ni pula dia ada 2 brightness. Yang ni low, bila saya tekan, okey, ni high. High ni boleh tahan terang boleh tahan terang cahaya merah ni. Dan bila saya tekan sekali lagi, dia pergi kepada red blinking. Okey, bila tekan balik, dia kembali kepada low balik. Okey, so tanpa cerita banyak, sekarang saya nak ajak anda kita test cahayanya pada waktu malam pula. Okey, malam ni langit gelap. Tengok bulan langsung tak ada saya boleh check kat jam Garmin saya ni, bulan 0% malam ni. So langit gelap lah. Tapi tempat saya nak test ni tak gelap. Pasal dia ada banyak cahaya kat keliling ni, ada banyak apartment apa semua kan. Okey, ini pula bila saya dah matikan flash kamera ni, so dia gelap sikit lah. Tapi tak adalah gelap sangat, boleh nampak lagi jalan sebenarnya. Okey, so saya nak test dia punya main light dulu cahaya depan ni. Okey, kita mulai dengan mode low. Okey, ini adalah low. Dia main light ni dia cahaya putih ataupun cool white. Okey, ni adalah cahaya low. Kalau saya test kat tempat yang gelap sangat pula, tak nampak pula flashlight ni kan. So saya test tempat yang ada cahaya sama-sama ni lah. Okey, adalah low. Ni adalah medium. Okey, medium punya jarak setakat depan-depan ni boleh nampak lagi. Tu dia. Tu medium. Kita pergi ke ada high. Okey, high boleh nampak bangunan depan tu dengan jelas lah. Okey, tu dia. Dalam mode high. Kemudian kita test mode turbo. Turbo memang terang lah, tapi saya tak sarankan pakai pasal dia panas. Dia panas. Sekadar nak tengok sekejap boleh lah.
Kita tengok dia punya side light pula. Side light ni cahayanya warna neutral white. Dia warna sedikit ke kuning-kuningan. Ini adalah mode low Neutral white ni dia memang kembang betul lah. Macam anda dapat lihat, dia tak ada cahaya, dia tak ada hotspot. Dia tak ada titik tengah tu. So kalau kita nak gantungkan dia, sebab dia ada magnet kat belakang ni, kalau kita nak gantung sebagai lampu kerja, dia memang nice. Okey, ini adalah dia punya paling low sekali. Okey, ni tanpa cahaya. Okey, ini adalah low. Kemudian ini adalah medium. Ini adalah high. Terang betul. Ini adalah turbo. Bertambah terang lah. Memang terang betul. Nampak tu. Okey. Dia ada magnet dekat belakang ni. So bila saya lekat macam ni, saya on, dia boleh jadi lampu kerja. Tu dia. Lampu kerja. Terang dia tak ada hotspot, so dia cahayanya sekata. Okey, kemudian saya cuba lampu merah. Saya double klik untuk pergi ke mode lampu merah. Okey, saya letak sini. Kita tengok cahaya lampu merah dia. Ini adalah cahaya mode low. Okey, adalah mode low. Okey, ini adalah mode high. Kemudian ini adalah red blinking. Okey, nice. Dan satu lagi yang saya nampak kelebihan dia, dia sangat ringan, jadi dia sesuai untuk dijadikan sebagai headlamp. Tapi dengan syarat kita kena lekat dekat topi lah. Okey, kalau pakai ni tak terasa sangat. Pasal apa? Dia sangat ringan, hanya 70 gram saja. Flashlight dah cangkuk pada topi, kemudian pakai. Jadi tangan dah free dia lebih kurang macam headlamp jugalah jadinya. Jadi saya kira sekadar itu sajalah review ringkas daripada saya tentang Clarus E5 Ultra. Ultra Slim, Ultra Light. Ada 3 sumber cahaya.